Makin ramai ibu bapa Melayu kini memilih menghantar anak ke Sekolah Jenis Kebahasaan Cina (SJKC) kerana melihatnya sebagai satu pelaburan pendidikan jangka panjang. Antara sebab utama ialah penguasaan bahasa Mandarin yang dianggap sangat penting dalam dunia kerja dan perniagaan masa kini. Ramai percaya anak lebih mudah menguasai bahasa ketiga jika didedahkan sejak kecil. Selain itu, SJKC juga sering dikaitkan dengan disiplin yang lebih tegas serta latihan akademik yang konsisten. Ramai mak ayah melihat perubahan positif pada sikap anak seperti lebih berdikari, rajin dan pandai mengurus masa selepas memasuki aliran ini. Dari sudut akademik pula, SJKC terkenal dengan penekanan kuat dalam subjek matematik dan sains. Sistem latihan yang berterusan membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam, terutama bagi ibu bapa yang mahu anak mempunyai asas kukuh dalam bidang STEM. Kemudahan sekolah yang lengkap dan persekitaran pembelajaran yang kondusif juga menjadi faktor tarikan. Banyak SJKC menerima sokongan kuat daripada pihak biji dan alumni sehingga mampu menyediakan fasiliti yang lebih selesa untuk murid. Dalam masa yang sama, banyak SJKC kini lebih peka terhadap keperluan murid Melayu seperti penyediaan makanan halal dan kelas pendidikan Islam yang lebih tersusun. Ini membuatkan ibu bapa lebih yakin untuk memilih aliran tersebut tanpa terlalu risau soal agama dan budaya anak. Kesimpulannya, keputusan menghantar anak ke SJKC bukan sekadar ikut trend, tetapi lebih kepada persediaan masa depan dan peluang pendidikan yang dirasakan terbaik untuk anak-anak.